cara nak tengok meja koin, boleh jangan terangkan, ini sebelah ni kayu terang besi. Nampak detail dia, tengah ni kayu sonokleng. Sebelah ni pula, dia bukan kayu terang besi, walaupun design nampak sama. Ni kayu jati. Belang dia dah nampak berbeza. Dan finishing ni pun lebih elok. Okey, yang dua-dua ni, kalau boleh nak tahu, acik-acik, kalau nak tahu tu barang biasa, acik bawah ni, tengok dan ketuk. Tengok dan ketuk. Bawah ni pakai kayu ke pakai plywood? Bawah ni pakai kayu ke pakai plywood? Sebenarnya Bu Ajan tak terangkan sangat benda ni. Sebenarnya ada beberapa detailnya yang kita sebagai peniaga jati kena bijak untuk customer kita. So kalau plywood, acik-acik sini tahu. Kalau pakai kaca, ya betul. Kita akan tutup pakai kaca kan? Contoh, ni plywood. Kita akan tutup pakai kaca. Tapi kan dari kaca ni kadang-kadang boleh masuk air. Bila air termasuk dalam ni, habislah kembang. Melempem. So membuatkan meja acik boleh roboh lama-lama. Kalau masuk air. Nampak tak? Cuba cek dekat rumah kalau ada meja koin ni, tengok. Tengok apa dia. Tadi Bojan dah cerita, dia punya finishing lebih kualiti yang ini lah.